Kerana kealimannya, kata Ibnu Qudamah, kalau diberi fatwa pun kaum muslimin dan muslimat, tak ada nak kata fatwa nak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma fatwa dia tu berdasar pada asas ilmu dia. Nak kata kaum muslimin dan muslimat kalian nak berasas bertakut pada Allah Taala tu, muamalah ni dengan Allah Taala tidak. Okey? Tu kalau boleh yang asas ilmu fatwa yang ada atau dengan dan kedua asas kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Faham ke maksud tu bahasa simbolik dia? Nah, kena buat terang macam ni lah kaum muslimin. Baik. Bila kita nak beri fatwa ni, jangan ilmu kita bertala kepada satu bab. Kalau kita nak membentuk masyarakat menjadi baik, mengeluarkan ilmu berpadu kepada fatwa takut kepada Allah Ta'ala, apa benda siapa-siapa yang buat salah, kita beri fatwa, kita berikan jatuh hukum. Kerana kita, kata Ibnu Qudamah ni, orang belajar buat hukum. Tapi jangan pula kaum muslimin dan muslimat kalian kerana tidak muamalah yang kurang kemas dengan Allah Ta'ala. Kalau satu bab kena dengan cara dia, beri fatwa. Cara bab tak kena cara dia, tak beri fatwa. Itu tak kena. Tak faham. Nak faham jelas. Susahnya. Misalnya fatwa terbaru, apa hukum buat demonstrasi bersih? Haram ke halal? Betul-betul. Jadi kaum muslimin dalam bab ni kenapa tak beri fatwa kata haram? Sedangkan kenapa tak beri fatwa perhimpunan menyambut tahun baru? Kenapa tak kata haram? Menyambut perhimpunan kaum muslimin dan muslimat kalian tahun baru, hari merdeka, kenapa tak buat menentukan kata haram? Tentang masalah ni nak beri fatwa kata haram. Mana muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala? Memang yang mana buat benda tak betul oleh pihak sana, kenapa tak beri fatwa? Apabila di sini buat benda yang kita kata perlu berbincangan, kenapa kata haram? Surah ulama tidak begitu. Dia kena jujur tentang ilmu dia, muamalah dengan Allah Ta'ala. Siapa-siapa tak betul, kata tak betul. Betul? Boleh faham itu? Tak payahlah nak terang-terang lagi ya. Dan itu sebabnya Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, Alal mubdi la budda an yaqriba hasbal waqi'. Ibnu Qayyim seorang mufti untuk beri fatwa, naklah dia tahu keadaan semasa yang berlaku. Dia kena tahu. Jangan dia kata haram semata-mata atau halal semata-mata. Dia kena tahu keadaan semasa. Memang betul. Baik. Okay. Kita contoh sebab orang ada wawancara. Keluar kaum muslimin dan muslimat kalian melalui pemerintah. Ini bukan lawan pemerintah. Duk tubiklah hari baru ni kaum muslim dalam khutbah jemaah, aku rasa nak bangun. Saya kata bini Tok Khatib, jangan duk faham dia bodoh macam Tok Khatib. Tapi Ustaz Rahim tak ada di sebelah saya. Kalau ada sebelah dia cuek, aku bangun dan. Ataupun aku cuek, dia bangun dan. Dia bangun. Tapi dia tak ada hari itu. Puas dari mana ni? Betul tak? Betul. Baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat kena, bila timbul ayat beri fatwa sebenarnya, wa in ta'ifatan minal mu'minin taqalu, macam-macam ayat. Kalau ada dua puak orang Islam berbalah bunuh-bunuh, ini berhabis-habis ni. Bukan dia pergi bunuh-bunuh, tak ada. Fa'al fa'in baga ihdahuma, kalau salah seorangnya melampaui batas nak bunuh dia. Ini ayat ni tentang orang Islam berperang dengan pemimpin dia, membunuh. Ini tak sampai membunuh ni. Tak bawa senjata je. Cuma bawa senjata asli itu tak ada tiga. Tak ada tiga, tak tiga.
Itu dia. Jadi pulang itu je kaum muslimin dan muslimat sekalian. Sebagaimana berkata Al-Imam Al-Mawardi, itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat sekalian, benda-benda macam ni kena kaji juga. Al-Imam Al-Mawardi kata khurus, keluar menentang khalifah, menggunakan senjata dan kekerasan, hukum dia haram selagi mana kamu tidak melihat pemerintah itu kafirnya nyata. Kalau dilihat kafirnya nyata di lawan Islam boleh-boleh, itu kita tak apa. Tapi sekarang ni keluar nyata dah? Tak keluar. Tak keluar kamu sini. Demokrasi ni hak yang dibolehkan. Itu dia kaum muslimin. Jangan kata haram, bukan nak dilawan dah. Nak melahirkan, kami tak sokong cara macam tu dan kami bantah cara macam tu. Tapi kami bukan nak bunuh kamu. Itu dia kaum muslimin dan muslimat. Kalau begitu kaum muslimin, berdosalah Aisyah dilawan Sayyidina Ali. Aisyah dengan Sayyidina Ali, kaum muslimin dan muslimat kalian, sampai perang Jamal. Adakah Aisyah dia tak kerti, dia tak faham masa keluar pada Sayyidina Ali itu bawa senjata pergi perang, adakah itu haram sedangkan Sayyidina Ali adalah pemerintah? Aisyah tak kerti kan tu. Sedangkan Aisyah ni dikenal di kalangan fuqaha, orang yang alim dan di kalangan orang perempuan. Dia keluar pergi perang, dia tak tahu kepada itu haram. Kenapa senyap? Boleh kata-kata berdosanya Aisyah bila ada tak ulama kata begitu. Ini tak keluar nyata ni. Tak ada keluar biasa je kaum muslimin dan muslimat kalian melayarkan. Dan benda tu ada peruntukan dalam undang-undang. Memang itu. Tak masalah. Budak kecil berpada demokrasi. Misalnya kaum muslimin dan muslimat kalian, budak kecil ni nak susu, nak teh, budak-budak fahamnya. Ibu ni, anak nak susu, ibu beri mainan. Anak nangis, nak susu dah, ibu mainan. Datang anak ni balik. Aku bukan nak berhenti, aku nak berhenti. Budak je berhenti. Alhamdulillah aku dah marah dah kaum muslimin. Jangan kesukaan dah. Anak kecil kaum muslimin dah. Ya Allah Akbar. Jadi tak ada itu sebab ceraman. Yang buat tak ceraman dia. Yang pukul kau orang, yang tangkap kau, tak ada benda kaum muslimin muslimat kalian. Itu dia. Habis ya? Kemana? Kerana fikir Allah wa'ala. Itu sebabnya saya kamu sekali keluar berjati tak setuju. Tak setuju. Bukan hak dia, bukan masa dia, tak kena. Tapi kalau tidak senjata kaum muslimin dan muslimat kalian, keluar kena ada hak batal. Sebab setelah mana buat perbincangan dia tak nak terima, buat tuguran dia tak nak terima. Kalau tu cara tak terima, dia buat macam mana lagi? Itulah caranya. Dia bangun. Habis ya.